Seorang peniaga direman 5 hari bagi membantu siasatan kes seorang doktor cedera dilanggar kereta di sebuah tol plaza di Pulau Pinang Ahad lalu. Perintah reman terhadap lelaki berusia 31 tahun itu bermula hari ini sehingga 3 Januari depan. Saya tak mau gaduh sekarang. Di tepi belakang saja saya boleh keluar. Kejadian 11.30 malam ini didakwa berlaku ketika mangsa bersama isterinya melalui Plaza Tol Lebuh Raya lingkaran luar Butterworth. Kenderaan mangsa kemudiannya didakwa mengalami masalah teknikal dan mangsa dilihat turun dari kereta untuk meminta suspek mengundurkan kenderaannya. Permintaan itu tidak diendahkan suspek yang kemudiannya melanggar mangsa. Akibat kejadian itu, suspek ditahan dan dibawa ke mahkamah pagi tadi bersama isterinya yang berusia 25 tahun. Bagaimanapun, permohonan reman terhadap isteri suspek ditolak mahkamah.